Dalam dunia yang kita pijak ini, ada ruang-ruang yang tidak terlihat oleh mata, antara nyata dan gaib. Inilah kisah alam maya. Assalamualaikum buat kepada para pendengar dan kembali lagi di channel Kisah Alam Maya. Seperti biasa, kita akan kongsikan cerita-cerita ataupun pengalaman seram kepada pendengar, kisah yang dikongsikan dari seseorang yang menceritakan pengalaman sendiri ketika menajur ikan haruan di ladang sawit. Sebelum kita teruskan dengan cerita ni, boleh tekan butang like dulu dan juga tekan butang subscribe dan loceng di bawah supaya tak ketinggalan video terbaru nanti. Jadi seperti biasa, kita teruskan dengan cerita ni. Cerita yang aku nak kongsikan ni bukan rekaan. Ini pengalaman yang aku sendiri lalui sewaktu memasang menajur ikan haruan di ladang sawit. Aku kongsikan kisah ni sebagai peringatan kepada semua, terutamanya kepada kaki pancing. Dan sesiapa saja yang biasa masuk hutan atau di tempat kawasan sunyi ni, aku harap korang hati-hatilah. Aku minta admin kongsikan serba sedikit cerita untuk pendengar di channel ni dari pengalaman sendiri. Anggap saja aku sebagai seorang lelaki biasa, orang kampung yang minat menjala dan hobi yang suka tajur ikan haruan. Kejadian ni berlaku lepas aku tamat sekolah. Aku ni memang kaki tajur. Sejak bujang lagi, kalau musim hujan, aku mesti cari parit, paya atau kawasan sawit lama yang berair. Ikan haruan ni bukan setakat sedap, tapi bagi aku, ada kepuasan bila dapat hasil dari usaha sendiri. Satu kawasan ni memang spot tetap aku. Ladang kelapa sawit lama, tak jauh dari kampung. Kawasan tu sunyi, jarang orang masuk sebab parit-parit di dalam dan banyak rumput tinggi. Tapi sebab tu jugalah ikan haruan kat situ besar-besar. Orang kampung ada juga pesan, kalau masuk situ jaga mulut. Jangan ambil benda bukan hak kita. Aku anggap benda tu biasa. Masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Hari kejadian tu, aku masuk awal pagi. Lebih kurang pukul 7.30. Cuaca mendung lepas hujan malam sebelumnya. Air parit naik, sesuai sangat untuk pasang tajuk. Aku bawa motor sampai hujung jalan tanah, lepas tu berjalan kaki, masuk lebih kurang 20 minit. Bunyi hutan sawit pagi tu, sunyi lain macam. Tak ada bunyi burung sangat. Angin pun macam malas nak bergerak. Aku pasang satu demi satu tajur, lebih kurang 12 mata. Bila semua dah siap, aku duduk rehat sekejap dekat pangkal satu pokok sawit tua. Pokok tu besar, pelepah dia menjuntai sampai hampir tanah. Di pangkal pokok tu tanahnya lembap, berlumut. Masa aku duduk tu, mata aku terpandang sesuatu yang berkilat. Aku sangka serpihan tin atau plastik. Bila aku selak daun kering dekat pangkal pokok tu, aku terkejut. Gelang emas. Bukan kecil, tebal, berat. Jenis lama, tak ada corak moden. Warna emas dia pun kusam sikit, macam lama tertanam. Aku pegang, sejuk. Entah kenapa masa tu, bulu roma aku meremang kejap, tapi aku pujuk hati sendiri. Rezeki aku agaknya. Aku pandang sekeliling. Sunyi, tak ada siapa, tak ada kesan orang. Tanpa fikir panjang, aku lap sikit gelang tu dan aku sarung ke pergelangan tangan kiri. Muat. Masa tu aku rasa pelik sikit sebab berat dia lain macam, tapi aku teruskan kerja. Hari tu aku dapat hasil banyak. 6 ekor haruan besar. Hati aku seronok, rasa macam hari tu memang hari aku. Aku balik petang dengan senyum. Malam pertama, tak ada apa-apa. Hari kedua pun biasa. Tapi masuk hari ketiga, aku mula rasa badan tak sedap. Kepala berat, badan lengur macam lepas kerja berat, padahal aku tak buat apa sangat. Aku anggap mungkin penat. Masuk minggu pertama, aku mula mimpi pelik. Dalam mimpi tu, aku berada di ladang sawit yang sama. Tapi suasana gelap, berkabus. Aku berdiri dekat pangkal pokok tempat aku jumpa gelang itu. Ada seorang perempuan tua duduk membelakangkan aku. Rambut panjang sampai tanah. Aku panggil, tapi dia tak jawab. Bila dia berpaling, aku terjaga. Aku bangun dengan peluh sejuk. Mimpi itu datang hampir setiap malam. Masuk minggu kedua. Keadaan aku makin teruk. Aku mula demam panas waktu malam. Siang hari okey sikit, tapi bila malam, badan menggigil.
Kadang-kadang aku rasa macam ada orang duduk dekat hujung katil aku. Aku tinggal seorang masa tu. Pernah satu malam, aku dengar bunyi orang mengesot dekat luar rumah. Perlahan dan bunyi macam berseret. Bila aku intai tingkap, tak ada siapa. Aku mula rasa takut time tu. Gelang emas tu masih aku pakai. Setiap kali aku nak buka, entah kenapa tangan aku rasa berat. Macam malas. Macam ada rasa sayang yang tak munasabah. Aku sendiri pelik. Masuk minggu ketiga, aku jatuh sakit betul-betul. Aku muntah hitam. Badan susut. Mata aku cengkung. Orang kampung mula tegur. Mak aku datang tengok keadaan aku dan terus syak bukan-bukan. Dia tanya, kamu ada ambil apa-apa ke masuk hutan tu? Aku keling. Tapi bila dia nampak gelang emas tu, muka dia berubah. Ni dari mana kau dapat? Aku ceritakan semua. Mak terus suruh aku buka gelang tu. Masa aku cuba buka, jari aku menggigil. Gelang tu ketat walaupun sebenarnya longgar. Akhirnya mak aku paksa juga. Bila gelang tu tanggal, aku terus rasa pening dan pengsan. Bila aku sedar, aku berada di rumah seorang orang tua yang orang kampung panggil ustaz, tapi sebenarnya lebih kepada orang pandai. Ustaz tu tengok gelang emas tu lama. Dia kata perlahan, ini bukan barang kosong, ini barang lama. Ada yang jaga. Dia cerita, kawasan sawit tu dulu kawasan paya dan tempat orang buat amalan lama. Gelang tu bukan hilang, dia sengaja ditinggalkan kat situ. Aku yang bodoh ni pula pergi ambil. Ustaz tu pesan, kalau lambat sikit, mungkin aku dah diambil balik sebagai ganti. Malam tu juga, Ustaz buat rawatan. Aku tak nampak apa-apa, tapi aku rasa badan aku panas, lepas tu sejuk. Telinga aku berdengung, aku dengar suara orang menangis jauh. Aku pengsan lagi. Esoknya, aku rasa ringan sikit. Demam kurang. Ustaz suruh gelang tu dipulangkan ke tempat asal, tapi bukan aku yang buat. Orang lain yang pergi, dengan cara tertentu. Sejak hari tu, mimpi pelik aku hilang. Tapi kesan dia masih ada. Sampai sekarang, kalau aku lalu kawasan sawit tu, badan aku meremang. Aku tak pernah lagi pasang tajur dekat situ. Ustaz pesan satu ayat yang aku pegang sampai hari ni. Kalau jumpa barang di tempat sunyi, jangan anggap itu rezeki. Kadang-kadang itu umpan. Aku kongsikan cerita ni bukan untuk menakutkan, tapi sebagai peringatan. Hutan, paya, ladang lama, bukan semua tempat itu kosong. Dan bukan semua yang berkilat itu milik kita. Sekian.